Anda direkam. Aduh, sikit lagi. Allah Mustoiban Nafi'ah. Kadang nak pergi pantai tapi hujan. Tak apa, kita pergi sarapan dulu. Bawa lagi lah. Adik. 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 Hujan dek. Hujan. Allahumma shoiban nafi'ah. Hujan. Air hujan. Hujan.
Apa? Pop baby Dino. Bui balotop. Jalan juga. Apa? Jalan terus juga. Jom lah. Hujan. Hujan baik tidur kan? Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakrana hadza. Yeay, tutup pagar. Dah balik pula apik ni kan? Semalam macam tak ada. Yalah. Kemana dah? Pergi jauh sikit pun. Ni dah keluar dah apik. Ada ni. Adik. Adik gimana tu? Adik. Bismillahirrahmanirrahim. Isha jangan lupa tanggalkan kamera pula. Ini apa? Ha? Ni kita YouTuber. Ni mana ni? Kan agak Patutnya action adventure ke apa. Ni setakat nak makan kat kedai. Okay. Allahumma bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha alaika syukri masyaallah kana wa ma lam yakun wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma akram Allahu ala kulli shay'in qadir wa Allahumma inna na'udzubika min syarri nafsi wa min syarri kulli dabatin inna rabbi ala siratin mustaqim. Alah ni saja je nak test. Bukan nak upload pun. Kalau kat pantai ke apa, kalau jadi, kalau ni, kalau jadi programnya, barulah kita cut-cut mana yang patut kita upload lah. Okay guys, kalau kita kalau cerita dia ni kalau tak hujan.
Kalau tak hujan kita pergi ke. Wow, memang bagus. Dah dekat baru bagi signal. Kita nak pergi mana ni Mujahid? Syaf Cafe. Syaf Cafe ni dekat mana? Memang kena makan. Kita berada di mana sekarang ni? Mukah mana ni? Mukah dekat mana? Dekat Sarawak. Sarawak. Mana kopi awak? Kita tinggal. Ha? Okey terus. Ya. Karena rambut tak minat. Tak. Mesti orang kata Mujahid tak mandi lagi. Memang. Saya dah mandi dah. Aduh kata. Iya, kita suka tu. Bulat balik lah. Tak tahu. Kau bulat nanti ke? Ayah bulat nanti ke? Tak kisah. Ayah dah Kau tua. buat baju macam tu? Masa Central ya. Kak ke tak? Central ni hall ke? Tahu. Tak kedai-kedai. Tadi tutup Ha? Tak boleh buat. sebab awal Muharram. Betul lah. Oh, sekali buka. Sebabkan kita awal je. Kita lah pelanggan pertama Syah hari ini. Yahoo! Siap. Tak boleh. Boleh. Duduk je lah. Tak orang Kelantan macam buka rezeki. Buka rezeki. Okey, kita buka dulu. Jangan buat malu. Okey, kita dah sampai ke kedai makan. Kita makan dulu, okey? Makan lagi. Tekan apa ni? Yang kuat ni. Weh, buka apa tu? Sedap kan? Buka apa tadi? Bukan apa tu tadi? Nak bawa lagi. Nampak lah. Yang benda ni nampak. View depan ni. Nampak. Nampak eh? Ibu pun nampak eh? Nampak jadi. Okey, sekarang ni kita nak kita nak bergerak ke mana ni? Jahit? Pantai. Pantai? Nak balik lah, apa lagi? Nak. Sekejap tengok tu. Kereta dia tak nampak ada langsir. Ni tak ada ni. Tak ada. Ini tak ada. Cik Guan, belakang eh. Ya, aku kat sini tak ada. Oh, Sebab ini belah sini. Macam tak ada. Tutup pula. Dia belum terlalu aman. Pukul berapa? Bukan ada rumah lagi. mana kita ni? Nak ke pantai. Itulah tengok. Sini eh.
hujan. Hujan dah. Tak dapat lah. Hujan. Hujan tak boleh. Hujan tak dapat buat apa lah balik rumah. Pusing je lah kat sana. Tengok. Rupanya yang bangunan ni, sayang, bangunan yang nampak macam buruk ni Kuartus apa? Kuartus polis. Ha? Kuartus polis. Oh, polis. Pasal saya dengar polis bang. Polis. Buruknya, cat lah. Tak ada duit kot. Tak tahu dia sewa ke apa ke. Masa apa? Warga asing. Warga asing. Mana tu? Tak tahu. Kalau awak banyak tu dia tak nampak. Hujan yang turun. Frozen food. Sate Wahab. Ni kilang. Kalau nak beli sate boleh juga kan? Agaknya hari-hari berapa lah income dia? Yalah, ramai tu kan. Penuh ke? Saya setakat saya pergi kan. Tak. Waktu dah nak hujung-hujung gaji tu barulah tak Okay, iya ke? sikit lah. Dia kalau ni baru-baru tengah hari, baru buka je tak ada orang. Penuh lah. Saya sepanjang saya pergi tak pernah tak kosong kedai dia. Penuh je. Itu ni orang bukan nak makan sedap juga. Bukan nak makan yang tak berasa. Okey lah dia. Rasa dia okey. Air dia pun okey. Lepas tu yelah sate kan. Satenya okey lah. Cuma semalam tu kuahnya cair lah, minyak. Bahagian mungkin dapat bahagian atas kan. Tengok muka yang kerja tu macam muka tokek. Macam adik tokek. Kerja yang tu, yang buat yang seorang lagi, bukan yang bakar tu. Yang bahagian sate ni kurus sikit tu. Muka dia macam Helmi tu. Tak tahulah adik dia ke apa. Muka dia agak-agak sama. Tapi laju lah dia buat kerja. Tengok sistem lah. Pak. Orang dah kenal lah saya daripada dulu kan pergi. Memang dia betul. Itu menandakan saya sudah terlalu lama di muka ini. Banyak bukti yang menunjukkan bahawa saya dah lama di muka ini. Jadi kalau orang tanya, dah lama ke tak muka? Oh baru je, baru 5 tahun 4 bulan. Lama tu. Baru je, baru 5 tahun.
Adik tengah nyusu ke tu? Tak pun. Tak. Main. Tak tengok tu. Tingkap. Adik. Cuba adik tengok pantai. Ni. Lembu. Kandang apa? Ayam korban je ada lembu. Oh, dah sampai situ dah air. Masuk air kita. Bang. Dah habis ni bang. Tak ada. Kalau nak keluar ada payung. Sama lah kalau kita nak pun. Apa je. Buaya ada ni. Buaya. Laju buaya. Pap. Dia mungkin esok petang kot baru kesut. Ni nak tengok tak? Nak turun tak? Tak nak lah. Sekejap Tak nak. Tak, kejap nak turun sekejap. Nak tengok sekejap. Ni dah dengan jam. Hei, apa benda ni? Tinggal ni je. Udah. Betul. Pasang air sampai ke sini. Kalau surut boleh, kereta boleh masuk. Jomlah. Ha? Tengoklah. Tengoklah. Anda direkam. Anda direkam. Oi, jom main buai ni. Jom kita main buai ni. Jom. 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 Ini dia. Apa benda-benda ni? Macam ni? Licin lah.
Dia daripada atas ni licin lah, jatuh lah. Ni atas. Licin lah, Jek. Hello. Hello semua. Okay, sekali lagi, Cik. Aduh, sikit lagi. Dah, licin dah. Jom lah, turun. Bye-bye. Alamak, takutnya. Ada orang tengok. Hai. Jatuhkan something. Hai adik. Okay lah. Jangan. Betul. Hei. Okay, okay, buka. Tak, bukan. Dia nak ketuk. Tak apa, dek. Adik ni. Dah, jom lah balik. Macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. Air sampai ke depan ni. Ayah. Maknanya Mujahid kena belajar pagi ni. Dah siap kan kerja semalam? Belum buat lagi kan? Buat pagi ni. Sirah ibadah surat 1 hingga 10. Sirah pula. Akidah ibadah Ulum Syariah namanya.